Untuk pengguna masak, jangan tunggu sampai kahak korang warna merah waktu meludah. Waktu tu barulah nak gelabah nak pergi klinik. Batuk kuat berulang kali. Untuk keluarkan kahak yang pekat anda akibat rokok ataupun boleh bagi tekanan yang tinggi di saluran pernafasan sampai saluran jadi halus dan juga luka. Kalau dibiarkan, apa akan jadi? Ia akan menyebabkan jangkitan dan juga keradangan, menyebabkan dada rasa pedih, ngilu, rasa menyucuk. Setiap kali batuk, ia akan mengganggu aktiviti harian anda tahu. Anda tahu kunci utama untuk masalah tersebut? Anda cuba sekarang dengan herba akar nafas yang mana bantu untuk kurangkan keradangan dan juga bantu untuk masalah pernafasan secara berulang. Siapa kat sini bila batuk dia dada rasa pedih, rasa menyucuk? Cuba korang komen. Jangan tunggu lagi, selesaikan masalah batuk dengan akar nafas sekarang.